Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat sambung perbincangan kita berkenaan dengan akidah sunnah Syiah ni. Trump tanda tangan perjanjian muslimat tu tak datang lah. Tak ada benda nak belajar, Ustaz, tak perang lah. Saya perang Amerika, dia sekarang perang Amerika Iran je. Israel nak mampu dia pun kata kan. Tapi saya pun naik pening. Tanda tangan langgar. Tanda tangan langgar. Baru ni gitu Amerika. Kalau tak dia Israel dua tu. Bukannya hak yang langgar perjanjian tu tak penuhnya daripada pihak Iran. Selalu dia tanda tangan 4 jam langgar. Gila kata Amerika ni. Jadi saya pun duk ikut pun saya dah lost track dah. Sekejap umur kita akan tamatkan perang. Ya kedok tu. Tanda tangan. Lepas tu 20 minit lepas tu langgar perjanjian. Gila bapak ni kata. Ya ala kulli hal, alhamdulillah kita daripada sudut perbincangan kita ni untuk bahagian akidah ni Profesor Ali ni, Prof Ali sebenarnya cerita pengarang buku ni. Prof Ali ni dia bahagikan buku ni dengan bahagian yang pertama adalah berkenaan dengan isu-isu akidah Syiah. Lepas tu isu-isu akidah Syiah tu pula dia bahagi pula kepada dua. Isu daripada Quran dengan isu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk peta perjalanan perbincangan kita ni, kita dekat mana? Kita dah dekat pengakhiran isu akidah bahagian Al-Quran. Dia lepas isu akidah ada isu tafsir pula. Yang tu cerita lain pula lah. Tapi sekadar isu akidah ni dia terbahagi pada dua. Dia terbahagi pada Quran dengan dia terbahagi pada hadis Nabi SAW. Maka kita dekat penghujung isu akidah daripada Al-Quranul Karim. Jadi isu akidah Quran ni pula malam ni kita recap ataupun kita ulang mana kita dah belajar tu, dan juga dengan kesimpulan yang pengarang ni buat lah berkenaan dengan isu akidah Al-Quran ni. Baik, apa di isu dia? Untuk ayat Quran kita dah sentuh 3 perkara. 3 akidah Syiah yang utama berkenaan dengan akidah Quran ni, iaitu yang pertama berkenaan dakwaan mereka janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa Allah akan membangkitkan di kalangan cucu keturunan Nabi Ibrahim ni para imam dan rasul. Para imam dan rasul. Jadi kita faham apa? Kita faham mudahlah, maksudnya di kalangan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang soleh akan menjadi contoh ikutan orang ramai. Itu satu kita faham. Jadi orang soleh ni siapa? Termasuklah sahabat radhiyallahu anhum, betul tak? Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali radhiyallahu anhum, mereka semua memang daripada keturunan Nabi Ibrahim, sebab mereka semua memang Quraisy pun. Mereka semua memang Arab dan mereka semua memang daripada Quraisy. Jadi mereka ni mencapai darjat orang-orang yang soleh. Boleh tak kita kata mereka ni adalah imam contoh ikutan kita? Dah tentulah. Malahan mereka punya tahap mereka tu sampai Nabi SAW memasukkan perbuatan dan juga ijtihad Khulafa' Ar-Rasyidin 4 orang ni sebagai sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Kenapa macam tu? Sebab kefahaman mereka berkenaan dengan sunnah baginda SAW terlalu tepu, terlalu jitu, sampaikan mereka takkan buat benda-benda yang Nabi SAW takkan buat. Dan benda-benda yang Nabi SAW buat, mereka berempat ni adalah orang yang paling faham kenapa Nabi SAW buat macam tu. Mata kita nampak Nabi buat. Dia bukan sekadar Nabi buat, dia faham kenapa Nabi buat. Jadi mereka punya keilmuan, kesolehan mereka ni sampai ke tahap jaminan daripada Nabi SAW
dan jaminan daripada Nabi ni jaminan daripada Allah lah, bahawasanya mereka berempat ni takkan buat benda-benda yang bercanggahan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab tu saya suka pada, kalau kita tengok perbincangan mendalam di kalangan ulama fiqh, bila mereka bincangkan berkenaan benda-benda yang Khulafa Ar-Rasyidin buat yang nampak macam bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bila mereka terangkan dengan lebih mendalam lagi, kita kata tak, sebenarnya itu bukan bercanggahan dengan sunnah, tetapi itu menunjukkan mereka yang paling faham sunnah Nabi SAW. Walaupun zahir kita nampak macam kenapa dia buat lain daripada Nabi sebut, betul tak? Tapi bila diterangkan ulama, nampaknya yang bodohnya kita, bukan dia. Senang cerita macam tu lah. Contoh satu, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia ni sewaktu zaman pemerintahan dia suka buat apa orang panggil spot check. Dia pergi dekat dia punya gubernur dia tanpa beritahu spot check, tiba-tiba dia dah sampai. Dia nak tengok keadaan mereka punya pentadbiran macam mana dan sebagainya. Jadi satu hari dia nak pergi ke Syam untuk dia nak semak pentadbiran Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Sampai dekat situ, Abu Ubaidah dapat tahu dia nak datang. Abu Ubaidah sambut dia dekat luar daripada Syam, maknanya tak masuk Syam, sambut dia dekat sempadan. Lalu Omar ni dia kata, kenapa kamu sambut kat saya? Saya ni bukan ke kamu tak tahu yang saya ni tak suka orang sambut macam ni, dia kata. Kan? Kamu tunggu dekat Syam sajalah. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu an kata, saya memang niat, saya faham Amirul Mukminin suka macam tu. Cuma saja sekarang ni Syam sedang diserang dengan wabak ta'un. Jadi ramai orang meninggal dunia sebab wabak ta'un ni. Termasuk siapa? Termasuklah dengan Suhail bin Amr, orang yang terima perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi SAW. Dia meninggal syahid di Syam sebab wabak ta'un tu. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an kata, saya sambut tuan dekat sini sebab nak beritahu kat tuan lah keadaan dekat Syam sedemikian rupa. Kan? Jadi mereka pun mesyuaratlah malam tu, sahabat sama mereka duk bincang, esok rasa-rasa Amirul Mukminin nak masuk Syam ke balik kan. Lalu mereka kata ta'un ni sebahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut ta'un, wabak, penyakit ni sebahagian daripada takdir Allah. Maka kita ni kalau Allah dah takdir tak boleh lagi. Kan? Bangun pagi esok, tengok-tengok Umar Al-Khattab kemas beg dia nak balik. Lalu mereka kata, macam mana Amirul Mukminin dulu nak balik? Kata, bukankah ni semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Umar Al-Khattab, tidaklah saya lari daripada satu takdir, melainkan lari kepada takdir yang lain. Kalau saya lari daripada wabak ta'un ni, yang ni takdir ke bukan? Takdir juga, kata. Sesungguhnya kalau ditakdirkan saya lalu dua lembah, saya pilih lembah yang pertama, itulah takdir Allah pada saya. Saya pilih lembah kedua, itulah takdir Allah pada saya. Lalu sekarang ni kita dah dengar wabak ta'un, kita tak masuk lagi, kita balik. Mereka patah balik tu, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf lambat sikit, dia baru sampai. Dia kata, kenapa tak masuk Syam? Lalu Umar kata, wabak ta'un. Kata Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan dengar, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sungguh saya dengar Nabi SAW sebut, siapa yang duduk dalam satu negeri dan negeri itu ditimpa dengan ta'un, jangan keluar. Tetapi kalau kamu dengar ta'un menimpa satu negeri, kamu di negeri yang luar, jangan masuk. Ya Umar buat tu tepat dengan hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kefahaman mereka berempat ni dengan syariat, Allahu Akbar. Memang kita takkan, jangan risau, kita takkan capai tahap mereka. Mereka memang kefahaman mereka berkenaan syariat dah selaras dengan sunnah Nabi SAW. Itulah antara kajian saya yang saya buat tahun lepas tu, dah siap dah alhamdulillah kajian tu berkenaan dengan ijtihad Abu Bakar, yang Syiah kata tengok Abu Bakar langgar sunnah Nabi SAW. Jadi kajian saya tu saya buktikan bahkan yang Abu Bakar buat tu bukan langgar sunnah, malahan itulah dia sunnah Nabi SAW. Sebab kita nak pertahankan kekasih kita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, jadi berbalik pada tadi, isu pertama adalah Syiah dakwa bahawasanya dalam Quran Allah kata nak bangkitkan para imam dan rasul daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka kata imam ni lah imam 12 tu. Itu isu kita bincang dulu kan. Saya ulang balik 3 isu yang kita pernah bincang. Jadi kita dah bincang panjang lebar benda tu, saya tak masuk semula, tapi pendek ceritanya tak ada pula kat situ sebut imam 12.
tak pernah dekat hadis, dekat ayat Quran tersebut imam 12 tu kata kan. Kemudian dia kata disebabkan imam 12 ni bersifat maksum dan imam 12 ni mereka tidak bersikap zalim. Kita punya pengertian kita kata seorang muslim yang adil, macam contoh sahabat radhiyallahu anhum, bukan mereka tak pernah buat salah. Mana ada manusia tak pernah buat salah. Okey, mereka ada buat salah, ada. Tetapi sumbangan mereka sudah pun menenggelamkan silap mereka yang sedikit tu. Silap sikit barangkali sepanjang hidup dengan Nabi SAW, silap 1-2 barangkali. Tapi dia punya sumbangan, dia punya jihad, dia punya infak, dia punya pengorbanan, hak tu tak pernah habis setiap hari tu. Okey, jadi disebabkan tu kita kata isu pertama ni, mereka kata janji Allah pada Nabi Ibrahim tu, Allah janji 12 imam, itu adalah penafsiran dia sendiri. Tak pernah ada dalil sebut macam tu. Okey, itu satu. Kemudian isu yang kedua kita sentuh juga adalah berkenaan dengan isu ayatut tathhir. Okey, ataupun berkenaan dengan ayat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait. Okey, ni ringkasanlah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya Allah ingin menyucikan kamu wahai ahlul bait. Jadi mereka kata yang Allah kata menyucikan kamu tu, menyucikan kamu ahlul bait tu, dia kata ahlul bait ni 4 orang. Okey, kalau kita ahlul bait, semua keturunan Bani Hashim dengan Bani Muttalib, semua ahlul bait. Tapi Syiah mereka ada ahlul bait umum dengan ada ahlul bait khusus. Yang ni kita dah bincang. Ahlul bait umum macam tu lah, semua keturunan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Ahlul bait khusus ni adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan juga keturunan mereka. Dan mereka sebut bila Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah ingin menyucikan kamu wahai ahlul bait, Allah masukkan Allah nak bagi kamu Ali, Fatimah, Hasan, Husain darjat maksum macam Nabi SAW. Syiah sampai sekarang memang percaya dengan benda ni. Memang mereka percaya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan juga keturunan mereka total 12 orang imam tu, kesemua itu adalah golongan yang maksum, betul-betul tak ada dosa macam Nabi SAW. Sebab tu dari segi sesat memang sesat ni bukan bab khilaf, ni memang sesat sungguh kata kan. Okey, macam mana jawapan kita? Jawapan ringkas kita kata ayat tu turun kepada para isteri Nabi SAW. Ayat tu, ayatut tathhir, turun pada para isteri Nabi SAW. Allah beritahu beberapa disiplin yang para isteri Nabi kena ikut. Antaranya mereka memang isteri Nabi, mereka wajib pakai purdah. Dan kalau sahabat datang dalam rumah mereka nak tanya soalan hadis pada mereka, wajib ada hijab. Macam kita ni tak wajib lah. Yang ni khusus untuk isteri Nabi SAW, wajib ada hijab. Kemudian bila mereka bercakap, para isteri Nabi ni bercakap dengan orang-orang ajnabi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh keraskan suara. Maknanya tak boleh lembik lentur. Ustaz, tak boleh lagu tu. Kenapa? Sebab apa? Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, selagi ada orang penyakit dalam hati kan, buat masalah lain pula dia timbul, kata kan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri disiplin-disiplin tu pada para isteri Nabi? Sebab Allah nak sucikan dosa mereka, Allah nak maafkan mereka dan jadikan mereka ni sama standard dengan Nabi SAW. Ayat tu cakap pasal Ali, Hasan, Husain, Fatimah maksum ke? Tak ada kaitan pun, tak sentuh pun. Okey, habis tu kenapa Nabi bila turun ayat tu dia minta Allah beri sekali pada Ali, Fatimah, Hasan, Husain? Sebab ayat tu untuk isteri Nabi. 4 orang ni bukan isteri Nabi SAW. Lalu dia doa, dia kata, ya Allah, bukan isteri aku sahaja yang ahlul bait keluarga, tapi 4 orang ni pun keluarga aku juga, kata. Ni pun ahlul bait juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minta apa yang Allah beri pada para isteri Nabi, berilah juga pada anak menantu dengan cucu dia. Jelas jelas. Ada isu maksum? Tak ada, tak masuk pun tajuk tu. Itu isu kedua. Kemudian isu yang ketiga, penafsiran ketiga, dia sebenarnya tafsir dalam akidah Syiah ni banyak lagi. Saya lupa sebut, sebenarnya banyak lagi daripada ni. Tapi kenapa pengarang ni bawa yang 3 ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ni antara tujuan kelas kita lah. Ni antara tujuan kelas kita. Sebab Syiah daripada dulu sampai sekarang duk ungkit 3 ayat ni tak habis-habis. Kita jawab lah macam mana, jawab sampai tercabut gigi, tercabut lidah pun dia ulang juga, kata. Kenapa macam tu? Memang inilah dia, kita kata aliran-aliran sesat ni
bila mereka lontarkan soalan, bukan sebab mereka lontar tu mereka nak jawapan. Tak. Dia lontar soalan tu sebab dia nak ulang banyak kali sampai kita malas jawab. Dia kata apa? Tengok dah tak boleh jawab. Padahal dah tak larat jawab dah apa. Berapa kali ulang dah benda ni. Okey, jadi memang Syiah sampai sekarang, malahan sekarang dengan perkembangan Syiah dekat Malaysia pun, memang saya duk ikut tengok pun ayat-ayat ni lah kalau dia ungkit. Ulanglah kita jawab berapa kali pun. Sebab tu saya tak jawab. Kenapa? Jawab pun dia ulang lagi. Betul. Dia ulang sampai kita malas jawab. Bila kita malas jawab, tengok tak jawab. Bukan tak jawab, malas jawab. Dah jawab tak nak terima tu kan. Alright. Baik, kemudian jadi isu yang ketiga dan juga terakhir adalah berkenaan dengan Ghadir Khum. Kalau tuan-tuan ingat bulan lepas kita cakap pasal tu. Ghadir Khum ni kalau saya boleh bagi jaminan lah. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang dia sembang-sembang dengan dia beragama, dia bawa keluar perkataan ni, Ghadir Khum. Dia bawa keluar. Kemungkinan besar Syiah. Kenapa? Sebab Ahlu Sunnah tak kebulok sangat hadis ni. Hak yang kebulok hadis ni depa kan, Ghadir Khum ni. Last kali pada bulan lepas kita bincang bab Ghadir Khum ni, iaitu dakwaan mereka bahawasanya Ali bin Abi Talib ni masa Nabi SAW balik daripada haji, bagi dia nak balik ke Madinah, bawa muhajirin dengan ansar kan, nak balik ke Madinah. Lalu Nabi SAW berhentikan rombongan dia dekat satu tempat yang namanya Ghadir Khum. Dia berhenti, lalu dia kata, saya ada dengar masalah yang beberapa daripada kamu lalu bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Saya nak sebut kat sini, siapa yang ambil saya sebagai dia punya ketua dia, maka selepas saya Ali bin Abi Talib adalah ketuanya. Lalu Syiah, memang berdiri tu lah. Mereka kata inilah dia dalil paling jelas Nabi lantik Ali jadi khalifah. Dia kata. Dan mereka kata apa kaitan dengan ayat Quran? Mereka kata selepas Nabi SAW umum macam tu lah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Untuk kita Ahlussunnah wal Jamaah, memang penafsiran Ahlussunnah saya ingat sepakat dalam bab ni, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu turun bila? Turun dekat khutbah wida, betul tak? Lepas Nabi SAW sampaikan dia punya pesanan terakhir apa semua, ni khutbah perpisahan dia, lalu Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maknanya pada hari ini, pada hari Arafah, pada tahun 10 Hijrah, agama Islam dah lengkap dah. Apa maksud dah lengkap kat situ? Maksudnya tak ada hukum baru dah turun lepas tu. Kenapa? Sebab kalau namanya lengkap, tak ada lah hukum baru. Turun hukum baru pula tak lengkap. Betul? Dekat situ dah lengkap. Sebab tu sepakat ulama sebutkan selepas daripada tahun 10 Hijrah, selepas daripada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, lepas tu ada dah ayat Quran lain yang turun? Saya lebih kepada pandangan ada. Tetapi ayat yang terakhir turun dah tak bawa hukum baru dah. Ayat terakhir turun sebahagian daripada surah Al-Baqarah sekarang, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kamu ya Muhammad pada hari yang kamu bakal dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisyaratkan ajal baginda dah nak dekat. Dan kalau ikut riwayat, ayat tu turun 9 hari sebelum ajal baginda Nabi SAW. Memang lepas khutbah wida tak ada ayat hukum dah. Kenapa? Sebab dah lengkap habis dah kata. Baik. Jadi Syiah pula dia punya taksubnya, dia kata apa? Dia kata tak, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ni dia bukan turun dekat khutbah wida ke apa? Dia turun bila? Dia turun lepas Nabi lantik Ali jadi khalifah. Kata gila apa-apa dia kata. Memang dia punya taksub dia tu tak boleh bawa bincang tu kan, kata kan. Memang taksub. Oh ya sungguh, esok 10 Muharram, esok duk sebab badan malam ni ceramah mereka sakai lah dekat Karbala tu kan, dan juga dekat Najaf dan sebagainya. Ya. Sila. Yang tu itu bukan ayat tadi. Yang tu surah tu diturunkan pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Lepas tu ada lagi sebab 8 Hijrah pembukaan kota Mekah. 9 Hijrah surah At-Taubah turun. Itu bukan yang tu memang saya boleh jawab. Yang tu memang bukan surah yang terakhir.
Ataupun barangkali dia maksudkan itu adalah surah yang terakhir, bukan ayat yang terakhir. Ya. Ada yang, ya betul, ada yang dakwa itu surah yang terakhir. Sebab lepas tu ada turun lagi dah. Bukan, tak boleh. Sebab surah At-Taubah turun turun seluruhnya selepas tu. Surah At-Taubah turun pada tahun 9 Hijrah. Jadi dia bukan ayat yang ataupun surah yang terakhir lah, wallahu alam. Ya. Baik, jadi Syiah dia punya taksubnya, dia kata apa? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ni turun lepas Nabi lantik Ali jadi khalifah. Sebab dia dakwa Nabi sebut macam tu, Nabi lantik Ali jadi khalifah. Yang ni pun kita dah tengok pada bulan lepas. Apa jawapan kita? Kisahnya sebab ada beberapa sahabat termasuk Buraidah radhiyallahu an, mereka ni diarahkan oleh Nabi SAW untuk iring Ali pergi ke Yaman. Cerita dia, saya cerita ringkaslah, kita dah sentuh dah bulan lepas. Kemudian bila pergi kat Yaman tu, berlaku benda-benda yang mereka buat yang melanggar arahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu Ali mengadu dekat Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, saya arahkan macam ni, mereka pergi buat macam ni. Saya kata ghanimah ni tak boleh bagi sama kita, saya nak bagi pada tuan dulu. Saya balik-balik, mereka dah ambil bahagian mereka masing-masing. Lalu marah Ali. Kenapa? Sebab Nabi amanahkan saya wakil kepada Nabi, saya sebut kamu tak dengar, kamu langgar arahan saya. Lalu di situ Nabi SAW sebut, kalaulah kamu ni anggap saya sebagai pemimpin kamu, kalau saya wakilkan Ali, maka Ali itulah yang ganti saya masa saya tak ada. Maksudnya daripada sudut perutusan tu bukan maksud Ali jadi khalifah, bukan maksud macam tu. Okey, ini kita kata 3 isu utama di dalam akidah daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Syiah Imamiyah. Dan saya ingat sepanjang 7-8 bulan ni kita dah habislah bincang berkenaan 3 ayat ni. Okey, 3 isu akidah ni. Baik, hari ni kita tengok dia punya komen dengan komen penulis dia. Okey, kesimpulannya daripada 3, nama je kesimpulan dia ada 4 poin panjang. Nama je kesimpulan. Baik, dia kata kesimpulannya daripada 3 isu akidah Quran yang kita dah tengok, apa yang kita boleh belajar? Dia kata nombor 1, jelaslah bahawasanya akidah Syiah ni tidak berdasarkan kepada ayat Quran pun. Mereka cuma ambil ayat Quran dan mereka akan takwilkan ayat tersebut berdasarkan kehendak mereka. Tu maknanya bukannya ada ayat Quran, ada riwayat yang bertepatan dengan dia punya akidah. Bukan macam tu. Dia ambil mana ayat Quran, hak dia rasa macam kena dengan dia, dia pun putar belik bagi kena dengan dia. Okey, dan ni lah bukan saja Syiah, malahan mana-mana ajaran sesat dalam dunia ni pun memang tu lah kerja dia. Itu yang selalu saya sebut, yang mengaku sebagai Rasul umat Melayu tu kan. Haji Kahar tu, bila orang pergi serbu rumah dia guna ayat Quran tak? Dia guna ayat Quran. Dia kata apa? Dia kata saya ni Rasul pada kamu, kenapa kamu tak percaya? Kata. Orang kata mana dalilnya? Dia kata Allah sebut dalam Quran, innaka laminal mursalin. Surah Yasin tu. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada para rasul yang diutuskan. Orang tanya dia, kata, habis tu kalau saya baca ayat tu, saya jadi rasul lah. Dia kata, apa ni surah tu turun kat awak ke turun kat saya? Turun kat saya. Dia kata, kata-kata awak ke kata-kata Tuhan? Betul. Orang kata kata-kata Tuhan. Habis tu kenapa tak percaya dia? Kata pening mamat dia, kata meninggal dunia dia. Mudah-mudahan sempat dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal dunia. Sebab yang cuma saya nak tunjukkan dekat situ adalah dia bukannya bila ajaran sesat ni dia tak guna ayat Quran tau. Dia bukan macam tu tau. Itu yang saya cuba dalam saya punya kerja-kerja saya pun, saya cuba nak bagi pendedahan pada masyarakat macam tu. Jangan ingat bila ajaran sesat ni dia tak guna ayat Quran. Jangan ingat macam tu. Tu salah sangka tu, salah faham tu. Malahan ajaran-ajaran sesat yang besar dekat dunia semua guna ayat Quran. Tuan-tuan ingat Khawarij tak? Khawarij ni mereka muncul okey, dah berkaitan dengan tajuk Syiah ni kan. Okey, ceritanya setelah dari peperangan Siffin. Peperangan Siffin ni Ali lawan Muawiyah radhiyallahu an. Dan bila lawan 3 hari, tentera Ali ni sebenarnya nak menang dah. Sebab walaupun tentera Muawiyah besar, tapi tentera Ali besar lagi kan. Dan Ali memang khalifah pun, khalifah yang dilantik secara sah. Lawan bila tentera Muawiyah ni nak kalah, mereka surrender. Bukan mereka surrender, mereka kata mari kita bincang lah, kita berhenti perang. Bagus kan? Lalu berhenti, bincang punya bincang. Keputusannya apa? Keputusannya mereka kata setelah daripada hari ni kita buat apa dia?
kita buat pilihan raya semula. Cerita isu pilihan raya semula ni bukan zaman kita, zaman dulu itu. Kita buat pilihan raya semula. Maknanya Muawiyah letak jawatan sebagai gubernur. Muawiyah tak jadi khalifah masa tu, gubernur. Muawiyah letak jawatan sebagai gubernur, Ali letak jawatan sebagai khalifah. Kita buat pilihan raya semula, tengok siapa yang dilantik jadi khalifah. Okey, walaupun cadangan sedemikian, tapi cadangan ni sebenarnya cadangan yang salah lah. Kenapa cadangan yang salah? Sebab perlantikan Ali sah. Bukan Ali lantik dia sendiri, tak. Hak yang lantik dia tu semua sahabat kat Madinah. Bukannya pelantikan dia tu pelantikan yang apa? Pelantikan yang dia syok sendiri, tak. Dia pun tak nak jadi khalifah. Tapi bila orang pujuk dia, ialah sebab kedudukan dia, ilmu dia dan sebagainya, akhirnya dia terima. Okey, jadi peristiwa tu tak selesai, habis macam tu saja. Muawiyah balik ke Syam, sambung jadi gubernur. Ali bin Abi Talib balik ke Kufah, sambung khalifah dekat Kufah. Dekat sinilah kita kata muncul bibit-bibit Syiah mula muncul. Untuk orang yang terlalu mengagungkan Ali, nilah mangkuk-mangkuk ni lah yang kemudiannya akan jadi Syiah masa zaman Husain nanti. Dia tak keluar masa tu, dia keluar nanti masa zaman Husain. Kemudian penyokong Muawiyah lah, okeylah. Kemudian timbul satu lagi golongan, iaitu golongan Khawarij. Khawarij adalah pecahan akidah yang paling awal dalam sejarah Islam. Golongan Khawarij ni, dia tak puas hati yang Ali tak belasah Muawiyah sampai mati. Padahal Ali isytihad dia sebagai, iyalah takkan nak bantai sama sahabat lagi, dah lah kata kan. Ali tidak serang Muawiyah sampai habis, mereka tak puas hati. Bila mereka tak puas hati, mereka buat satu akidah, mereka kata macam ni, inilah dia akidah Khawarij. Pemimpin yang tak ikut Quran Sunnah, kita boleh angkat senjata dan guling ke dia. Ni memang akidah ekstrim. Ya, memang akidah ekstrim. Dan apa yang dimaksudkan dengan pemimpin yang tak ikut Quran Sunnah? Pemimpin yang tak ikut cakap mereka, dia cuma beralaskan Quran Sunnah saja. Bukan Quran Sunnah macam sahabat faham, tak. Dia ambil mana dia pusing. Antaranya mereka duk laungkan ayat inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak berhukum ni yang muktamad, yang mutlak adalah milik Allah. Adapun pemerintah, kalau dia tak berhukum dengan Quran Sunnah, kita boleh gulingkan dia. Dia guna ayat tu. Pernyataan mereka tu sampai ke telinga Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib sebut dalam perkataan yang sangat terkenal. Dia kata kalamus sahih walakin yuridu bihil batil. Kata Ali bin Abi Talib, perkataan itu sahih sebab perkataan itu Quran. Betul kan? Kalamus sahih, perkataan itu sahih. Tetapi yang mereka nak maksudkan dengan perkataan yang sahih itu, maksud mereka adalah maksud yang batil. Okey, kenapa saya ambil masa sikit untuk terang macam ni? Sebab nak cakap kat tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton luar sana, dan juga disampaikan pada saudara-saudara kita kat luar sana, jangan ingat ajaran sesat tak guna ayat Quran. Jangan ingat macam tu. Mereka guna ayat Quran bukan saja ajaran sesat dalam erti kata ajaran sesat macam ayah pin ke apa. Ajaran sesat daripada sudut liberal dengan feminism. Yang tu pun ajaran sesat juga kan. Cuma yang tu pakai tie dengan kot. Hak ni pakai apa? Pakai serban sampai ke lantai. Macam tu kan. Hak yang ni pakai tie dengan kot. Sesat juga ke apa. Jadi golongan liberal dengan golongan feminism ni kata, mereka guna ayat Quran tak? Mereka guna ayat Quran. Bukan mereka tak guna ayat Quran. Profesor Islam, mengaku Islam lah, dekat Amerika, gay, laki gay. Saya baca buku dia tu, dia guna Quran, dia guna hadis, dia guna kaedah fiqh untuk nak kata gay ni sebenarnya boleh dalam Islam. Memang bukan putus urat dah tu, putus tak boleh sambung-sambung dah. Dia punya tahap dia tu. Tapi nak cerita point dia guna ayat Quran tak? Dia guna ayat Quran juga. Itu yang bahaya tu. Saya tengok dalam masyarakat kebanyakan kita, mereka sangka ajaran sesat ni bukan ada apa Ustaz, bukan tahu Quran pun. Oi, itu orang selalu terjun tu. Kenapa? Sebab bila mereka jumpa dengan orang yang boleh berhujah dengan Quran, dengan hadis, memang terjun. Termasuklah golongan Syiah. Saya kan, pengalaman saya kat Malaysia ni kan, alhamdulillah lah, tak adalah ramai sangat orang Malaysia masuk Syiah. Tetapi sekadar mana yang saya jumpa saya masuk Syiah tu, saya cakap betul lah, kesemua mereka, bukannya kebanyakan, kesemua mereka terjun Syiah daripada asalnya nak test ilmu. Betul saya cakap. Berapa orang yang pernah saya jumpa, interview, akhirnya dia mengaku, okey, saya nak tahu satu lah, kata, kenapa tuan boleh ikut ni? Dia kata, saya awal-awal dulu saya dengar pasal Syiah ni, saya dengar macam orang bodoh je ikut Syiah. Saya rasa macam tu kan. Kemudian saya pergi, saya cuba nak apa, ada orang dalam dunia ni tuan-tuan, dia tak ada kerja.
Ada orang dalam dunia ni dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja, maksud saya macam mana? Dia suka berdebat. Sebab tu Nabi SAW larang perdebatan ni melainkan dengan orang musyrik. Kenapa? Sebab takut kita hak tak kuat je. Imam Malik rahimahullah, ada orang datang dekat dia kata, "Imam, saya nak berdebat dengan awak." Imam kata tak mau. Dia kata, Malik kata tak mau. Kenapa? Dia kata, "Kamu tak perasan ke orang yang suka berdebat ni adalah orang yang paling melompat dalam agama?" Betul pasal? Dia suka berdebat ni pandangan dia berubah-ubah. Lain tahun lain berubah-ubah. Kenapa? Dia berdebat dengan orang ni, dia rasa betul dia ikut orang tu. Dia berdebat dengan orang tu pula, dia rasa orang tu betul dia ikut tu. Lah melompat-lompat. Dia umbat lagu tu kan. Tu kata Imam Malik rahimahullah, dia kata berdebat ni orang yang paling banyak melompat dalam agama orang paling suka berdebat dia kata. Jadi kes macam ni pun sama. Saya asalnya nak, maksudnya saya dengar orang kata, dengar ustaz kata orang bodoh je ikut Syiah. Saya pun cuba nak lawan dah. Pi kena hak terpelajar, bawa ayat kita bincang 3 tu. Oh, terlentang. Memang terjun Syiah terus kata. Okey? Jadi hati-hati kata cara yang paling baik tadi. On the way balik ke on the way nak datang? On the way nak datang sini tadi. Saya dengar radio, tak ingat, radio pilih kita lah. Bagus dia punya pesanan dia. Dia kata kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian ada terjumpa dengan ajaran sesat, dia kata jangan pergi dekat. Sebaliknya hubungilah jabatan-jabatan yang berkaitan. Dia kata JAKIM ke, Jabatan Agama Islam Negeri ke, laporkan supaya ada pemantauan. Saya kata bagus pesanan ustaz ni. Sebab kes-kes saya jumpa memang dia pergi konon nak test ilmu, dia lingkup terjun terus masuk Syiah. Macam yang jadi dengan Persatuan Ulama Malaysia tahun 1992 dulu. Itu memang sejarah hitam negara tau. Datang geng-geng Syiah ke Kuala Lumpur, yang saya tahu pula sebab buat tu memang dekat matrik UIA dulu. Matrikulasi UIA cuma saya masuk kemudian lah. Tapi tempatnya dekat situ lah kata kan. Abang jangan tahu kan, Persatuan Ulama Malaysia konon nak muzakarah dengan Syiah. Sebab Syiah ni mereka kata kita nak cuba cari jalan tengah supaya kita ni boleh bersatu. Kan? Sidang bincang-bincang 3 hari. Memang daripada sudut pertemuan tu memang berjaya lah, memang bersatu lah. Kenapa? Sebab hak yang geng-geng Persatuan Ulama Malaysia tu semua terjun Syiah. Bersatu betul lah. Memang bersatu, memang berjaya, memang betul. Memang berjaya, memang bersatu. Dia punya pengurusi ke pengarah masa tu memang kena house arrest sampai meninggal dunia. Memang kerajaan Malaysia kenakan tahanan rumah sampai meninggal dunia. Yang saya nak sampaikan, itu geng-geng Persatuan Ulama Malaysia. Bukan maksudnya AJK Fatwa Kampung Surau kita ni ke? Bukan. Waktu Persatuan Ulama Malaysia tu jumpa dengan geng-geng ni, tumbang tuan-tuan, tumbang kata. Okey, jadi hati-hati dengan perkara ni. Dia sebut kat sini, dia kata mereka ni bukan tak berdasarkan ayat Quran. Berdasar ayat Quran juga. Cuma saja mereka bawa ayat Quran dan maksud tu mereka pergi pusing macam mereka nak. Itulah dia akidah Syiah. Okey. Kemudian yang kedua dia kata, seorang ahli tafsir Syiah berkata berkaitan sababun nuzul. Dia kata semua ataupun majoriti yang ahlu sunnah sebutkan berkaitan sababun nuzul itu pada hakikatnya semuanya bersifat teoretikal sahaja. Subhanallah. Maknanya Syiah dakwa kita ahlu sunnah ni, kita cuma agak-agak sahaja sababun nuzul tu. Kita agak-agak ke kita ambil daripada riwayat? Kita ambil daripada riwayat yang sahabat cerita pada kita, betul tak? Macam contoh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata saya pernah berjalan dengan Nabi SAW pada satu ketika kami duduk berjalan tu. Lepas tu kami berehat dekat bawah pokok satu. Betul? Waktu berehat bawah pokok tu, kata saya nampak Nabi letak tangan daripada dahan pokok tu, dia bersandar badan gitu kan. Duduk rehat macam tu. Kemudian dia kata lalu 2 orang Yahudi. Lalu 2 orang ni saya dengar mereka bersama mereka duduk sukses. Saya tanya, ada apa? Dia kata kan? Dia kata kami nak tanya soalan pada Nabi kamu tu. Dia pandang kat Nabi SAW. Nabi kata apa dia kata? Dia kata apa pandangan kamu berkenaan dengan ruh? Apa pandangan kamu berkenaan dengan ruh? Lalu Nabi SAW tundukkan kepala dia dan dia punya dahi dia berkeringat. Dia kalau Nabi SAW tunduk kepala, dahi dia berpeluh, maknanya apa? Wahyu turun. Memang kata Anas bin Malik setiap kali pun macam tu. Bila wahyu turun, dia akan tunduk, kemudian dahi dia berpeluh. Kenapa? Sebab wahyu ni bukan sahaja berat daripada sudut tanggungjawab, tapi daripada sudut fizikal pun berat. Quran ni berat. Kenapa Quran ni berat? Sebab dia bukan kalam manusia, dia kalam Allah Azza wa Jalla. Yang menyampaikan pula malaikat Jibril hok ada 600 pasang sayap. Memang tak ada ringan ke apa. Disampaikan berpeluh kepala dia. Kemudian dibuka mata. Ibn Mas'ud kata saya tengok tu saya tahu wahyu turun lah kata.
Kemudian Nabi SAW buka mata, dia kata apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Lalu mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad berkenaan dengan roh, katakanlah pada mereka roh itu adalah daripada urusan Tuhanku dan aku tidak berikan ilmu pada mereka melainkan sedikit. Macam mana kita tahu ni sababun nuzul ayat ni? Sebab kita ambil riwayat Ibnu Mas'ud tu. Bukannya kita teori sama kita. Bukannya kita duduk sama, saya duduk dengan Banjan, duduk dengan Abang Mai, kita rasa-rasa ayat ni kenapa dia turun? Rasa sebab ni ustaz. Bukan macam tu. Kita ambil daripada riwayat yang ada. Okey, jadi tapi Syiah dia nak membenarkan perbuatan dia kata apa? Dia kata Ahlus Sunnah ni sababun nuzul ni itu cuma teori-teori yang mereka buat. Rasa-rasa ayat ni turun sebab ni. Ulama tak buat video lagu tu tuan-tuan. Ulama-ulama hadis ni mereka tak pernah berbohong berkenaan baginda Nabi SAW. Tapi itulah dia dakwaan mereka. Okey, saya dalam kajian saya sebut, saya kata okeylah, katalah kita setuju dengan yang Syiah cakap bahawasanya Ahlus Sunnah ni sababun nuzul ni adalah teori yang kita buat. Katalah kita setuju macam tu. Okey, mana dia sababun nuzul yang sebenarnya yang menurut riwayat yang sahih? Maknanya kita sebut kat Syiah, okey, kalau kita punya riwayat tak betul, mana riwayat yang betulnya? Problemnya tuan-tuan, Syiah ni masalah dengan hadis-hadis Syiah, hadis dia susah nak capai darjat sahih. Susah sangat-sangat. Kenapa? Sebab dia punya hadis dia memang kelompongan, kelemahan dalam hadis sangat-sangat ramai. Antaranya, kalau saya boleh kongsi, kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kita ada ilmu jarah wa ta'dil kan. Ilmu jarah wa ta'dil ni maksudnya ilmu kritikan para perawi. Maknanya setiap perawi hadis tu kita ada simpan rekod. Dia ni boleh percaya tak? Dia ni boleh percaya tak? Itulah dia jarah wa ta'dil kan. So katalah satu sanad tu daripada Imam Bukhari kan, daripada tok guru dia Imam Bukhari, daripada Imam Ahmad, contoh sebagai contoh. Imam Ahmad daripada orang ni, daripada sahabat Nabi SAW. Maka rekod tok guru dia tu ada. Rekod Imam Ahmad ada tak? Ada. Rekod guru Imam Ahmad ada tak? Ada. Rekod guru atas tu ada tak? Ada. Rekod sahabat ataupun tabi'in ada tak? Ada. Jadi bila semua perawi ni ada rekod, kita boleh semak mereka ni boleh percaya ke tak? Di situlah cara kita sambungkan sanad hadis kita. Itu sistem Ahlus Sunnah. Boleh faham? Okey. Syiah dia punya problem dia apa? Ilmu jarah wa ta'dil ni ataupun nama-nama perawi yang Syiah kemukakan, maknanya dia kata, okey, hadis Ahlus Sunnah kita tak terima. Dia kata, kita tak terima sebab ada Ahlus Sunnah. Kita terima hadis kita je. Okey? Bawalah hadis kamu. Kita bawa hadis dia, kita semak dia punya rangkaian perawi itu, 85% adalah golongan yang tak ada rekod. Boleh faham maksud saya ni? Dalam sanad yang Syiah bagi pada kita tu, konon yang alternatif tu, 80% daripada perawi-perawi tu tak ada rekod. Maksudnya tak ada orang kenal siapa perawi itu. Bukan saja tak ada orang kenal, kadang-kadang kalau ada orang kenal pun tak ada rekod dia ni okey ke tak okey. Dalam ilmu hadis dipanggil majahil. Majahil ni maksudnya perawi yang tak ada, sama ada tak ada orang kenal ataupun perawi tu tak ada orang tahu keadaan dia. Berapa peratus? 85%. Sebab tu hadis Syiah buat masa ni saya tak pernah jumpa kalau hadis Syiah menurut syarat Ahlus Sunnah nak kata sahih, memang tak ada. Setakat ni saya dah pernah tapis beratus lah juga. Memang tak ada lah. Kalau ada pun sahih menurut syarat Syiah sendiri saja. Itu pun syarat dia tu masih boleh diragukan lagi. Memang dia punya hadis tu nak mencapai darjat sahih memang sangat-sangat susah. Kenapa? Sebab rekod mereka teruk. Yang pertama sebab rekod mereka teruk, dan yang keduanya ni hakikat sebenar lah. Kalau tanya saya, ni hakikat sebenar. Yang keduanya, kenapa 85% tu tak ada orang pernah kenal? Kenapa orang tak kenal dan orang tak tahu keadaan mereka? Jawapan pendeknya, sebab 85% tu mereka reka saja, orang tu tak wujud pun. Boleh agak kan? Kenapa tak orang kenal? Sebab tak wujud. Dia letak aja nama. Saya pernah cari satu nama Haddatsana Muhammad. Dia kata, dan saya meriwayatkan daripada Muhammad. Dia kata kan, saya pun carilah nama Muhammad tu. Muhammad mana? Dia pun last sekali saya pun susah gila nak cari kot, sebab nak kena cari tok guru dia siapa, anak murid dia siapa, di mana. Last sekali dapat jawapan, Muhammad ni namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Kufi. Tu je ada maklumat ada.
Tok guru dia siapa? Kita tak tahu tok guru dia. Anak murid dia siapa? Tak tahu anak murid dia. Dah kalau anak murid tak tahu, tok guru tak tahu, macam mana kita nak pastikan hadis tu? Hadis tu sahih. Memang saya punya suspicion, saya punya syak wasangka saja. Mat tu tak wujud pun. Dia letak je nama macam tu. Kata, kenapa mereka boleh buat benda macam tu, Ustaz? Bukan mereka boleh buat, mereka dah pun buat macam tu. Mereka dah buat macam tu. Penduduk Hijaz, penduduk Madinah kata, kami pernah kumpulkan hadis-hadis berkenaan kelebihan ahli bait daripada Kufah. Maknanya kami ini pernah belajar kat Kufah, kami dengar hadis berkenaan kelebihan ahli bait, kami rekod kan. Kami dengar hadis kelebihan ahli bait, kami rekod kat ahlul bait ni apa? Ketua umat semualah, hadis palsu apa semua tu. Kami kumpul-kumpul semua hadis berkenaan kelebihan ahli bait daripada Kufah. Hadis-hadis palsu ni kami kumpul semua, ada 300,000 hadis semuanya. 300,000 hadis. Saya nak buat perbandingan. Banyak mana Ustaz 300,000 hadis tu? Sahih Bukhari ada 7,000 hadis. Sahih Bukhari yang panjang tu ada 7,000 hadis lebih kurang. Hadis palsu yang dia ada 300,000 hadis. Musnad Imam Ahmad yang sikit punya panjang tu, Musnad Imam Ahmad tu berapa hadis? Lebih kurang 20,000 hadis. Hadis yang mereka kumpul berkenaan kelebihan Ahlul Bait daripada penduduk Kufah 300,000 hadis. Tuan-tuan tengoklah dia punya perbandingan itu bukan sikit ke apa. Jadi daripada sudut pemasuan ni memang Syiah memang jagohlah pemasuan hadis Nabi SAW. Okey. Jadi kalau mereka nak kata kat kita kita punya sababun nuzul ni kita reka, sebenarnya hang cakap kat sini dia kata dia mereka. Alright. Baik, kemudian yang ketiga dia kata Syiah berpendapat bahawasanya akidah berkenaan Imam 12 ni merupakan salah satu daripada rukun iman. Sebenarnya bukan rukun iman. Syiah dia tak ada rukun iman. Dia kalau kita ada rukun iman dengan kita ada rukun Islam. Syiah dia tak panggil rukun iman. Dia tak panggil rukun iman. Dia panggil usul, dia panggil usulul iman ataupun dia panggil usuluddin. Usuluddin bukan usuluddin macam kita maksudkan ni. Istilah dia panggil usuluddin. Usuluddin ni maknanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayaan kepada keadilan Allah, dan salah satu daripada dia punya 7, tak silap saya, dia punya, nanti saya sembang balik bulan depan saya bawa balik. Tak silap saya 7 dia punya nuqat dalam apa ni usuluddin tu, salah satunya adalah akidah berkenaan Imam 12. Dia bukan macam kita, maksudnya rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada dia tak ada macam tu. Syiah tak ada macam tu. Kenapa tak macam tu? Sebab hadis yang Nabi cakap pasal rukun iman, rukun Islam tu, hadis tu yang riwayatkan Omar, mampulah dia nak ambil. Betul nampak? Hadis yang riwayatkan yang seorang lelaki jumpa dengan Nabi SAW, dia tanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Hadis tu periwayat dia di peringkat sahabat kita panggil gharib. Gharib maksudnya di peringkat sahabat ada seorang je yang riwayatkan. Yang riwayatkan tu siapa? Omar. Mampulah Syiah nak ambil. Sebab tu dia tak ada rukun Islam, rukun iman tu. Maka dia ada usul minad-din dengan dia ada furu' minad-din. Usul minad-din itulah dalam tu salah satu, nanti bulan depan insya-Allah saya bawa yang penuh, tapi salah satunya adalah kepercayaan kepada Imam 12. Jadi daripada sudut perbandingan betul lah mereka punya al-usul minad-din tu, kalau dalam Ahlussunnah kita panggil rukun iman. Dia equivalent, dia bersamaan. Sebab tu barangkali saya tengok pengarang ni kata rukun iman. Sebenarnya mereka tak panggil rukun iman, mereka panggil al-usul minad-din, usul daripada agama. Okey. Tapi kata pengarang, dia kata kalau betul lah kepercayaan pada Imam 12 ni termasuk dalam usul agama, mana dia ayat Quran yang cakap macam tu? Kan? Kalau kita dalam rukun iman yang kita beriman 6 perkara tu, semua 6 perkara tu ada tak sebut dalam Quran? Ada kan? Beriman pada Allah, of course lah, nombor 1 lah kan. Beriman pada malaikat ada sebut, beriman pada kitab ada sebut kan, beriman pada rasul ada sebut, beriman pada hari kiamat ada sebut, beriman kepada qada dan qadar pun ada sebut dalam Quran, jelas. Maka alhamdulillah kita Ahlussunnah, kita kata rukun iman kita 6 tu memang sebut sebutir-sebutir dalam Quran. Bukan saja sebut sebutir-sebutir, malahan dia memang disebut secara eksplisit, disebut secara jelas. Tak ada selindur-selindur, memang sebut beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, memang sebut gitu. Okey. Tapi dalam akidah berkenaan dengan Imam 12 ni, mana dia ayat Quran yang kata hendaklah kamu beriman dengan Imam 12?
Mana dia ayat? Kalau kita beriman pada Rasul, kan ada ayat yang Allah himpunkan para Rasul tu. Allah kata wa Dawud wa Sulaiman dan sebagainya, wa Musa wa Harun. Kan Allah kumpul setempat. Okey, mana dia tempat dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan nama Imam 12 tu? Jawabnya apa? Jawabnya tak ada. Jawabnya tak ada. Okey, jadi argument kita, kalau dalam Quran tu tak ada, tak bolehlah kita kata benda tu rukun iman kata. Tak ada pun sebut dalam Quran. Okey, itu nombor 3. Kemudian nombor 4 dia kata, kelompok ekstrim Syiah tidak menganggap cukup dengan pentakwilan yang sesat dan pemalsuan riwayat sebagai sababun nuzul, tetapi mereka juga berani melakukan sesuatu yang lebih buruk dan lebih besar dosanya. Misalnya mereka mengatakan bahawa Al-Quran telah pun berubah. Maknanya Syiah ni, yang pertama, ayat-ayat Quran yang ada dia ambil dan dia ertikan dengan cara hak dia nak. Dia berhenti kat situ ke? Dia tak berhenti dekat situ. Dia sambung kat mana? Dia kata betapa banyak ayat Quran yang dah buang nama Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ini memang tuduhan. Dia kata hak ni dosa besar lah. Sebab tu daripada sudut akidah, bukan daripada sudut orang, daripada sudut akidah, memang kita boleh sebut siapa yang percaya dengan akidah Syiah hukumnya kafir. Kenapa sampai ke tahap Quran pun dia kata Abu Bakar dengan Umar yang ubah Quran ni. Okey, banyak ada satu bab dalam usul kafi tu. Usul kafi ni kalau dalam Ahlussunnah macam Sahih Bukhari lah, equivalent lebih kurang macam tu lah. Ada satu bab tu, tajuk dia bab majaa fi tahrifil Quran. Tajuk dia riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, maksud terjemahan dia, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita berkenaan dengan perubahan isi kandungan Al-Quran. Maka dia bawa lah dalam tu benda hak memang saya baca memang merepek-repek tuan-tuan. Antaranya hak saya tak boleh lupa, dia kata ayat dalam surah Al-Baqarah tu, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Okey, kita Ahlussunnah, Allah Subhanahu Wa Taala cakap, maka Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa pengajaran daripada Tuhannya, lalu dia bertaubat padanya, dan Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Apa ayat dia tu? Ada sebagai riwayat sebut ayat tu adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebabkan dia buat salah makan buah khuldi tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada dia, kalau kamu nak bertaubat, ini ucapan dia. Maka sebahagian hadis kata ayat tu adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kita dapat riwayat Ahlussunnah, kita pegang macam tu. Syiah mereka kata apa? Mereka kata Nabi Adam ni dalam tu Nabi Adam, ayat asalnya adalah bunyi ayat asal. Ni bukan ayat Quran tau. Awal-awal saya disclaimer, ni bukan ayat Quran. Ni yang mereka dakwa sebagai ayat asal tapi telah diubah. Ayat asalnya mereka kata fatalaqa adamu min rabbih kalimatin an Ali wa Fatimah wal Hasan wa Husain fanasiya fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Dia kata asalnya ayat tu macam tu dia kata. Apa maksudnya? Maka Adam alaihissalam menerima beberapa pengajaran daripada Tuhannya berkenaan Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan kemudian Adam pergi lupakan benda tu. Lalu dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia lupa nak pesan berkenaan perkara tu. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Inilah di antara akidah Syiah. Mereka kata ayat tu ayat asal macam tu, tapi Abu Bakar dengan Umar dah padam ayat tu, ataupun dia kata sahabat dah padam ayat tu. Maka mereka mendakwa Quran yang kita ada sekarang ni bukan saja berubah, malahan akidah mereka memang sebut Quran yang ada sekarang satu huruf pun tak sama dengan Quran yang asal. Tapi yang peliknya kita kata, habis tu kalau kamu tak percaya Quran sekarang ni Quran yang masih Quran asal, waktu kamu solat kamu baca apa? Kata kamu solat kamu baca apa? Dia kata apa? Dia kata sementara Imam Mahdi nak keluar, mana yang ada kita baca je lah dulu. Gitu pula ke apa? Itu pula dia punya akidah dia. Okey, itulah dia. Baik, kemudian komentar penulis ni sempat tak? Saya rasa tak sempat. Ada 4. Kita tengok mana yang sempat, insya-Allah. Komentar penulis pula, dia kata, saya simpulkan beberapa poin utama. Dia kata, yang pertama, mazhab Syiah Imam 12 ni menjadikan imamah ataupun soal kepimpinan ni sebagai sebahagian daripada rukun iman, dan disebabkan oleh itulah mereka mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Maka kita kata akidah Syiah ni, yang akidah utama dia apa? Akidah berkenaan kepimpinan. Sebab tu saya punya tesis PhD saya pilih untuk buat isu kepimpinan ni menurut pandangan Syiah. Kenapa? Sebab pada saya, kalau akidah itu berjaya kita jawab, maka semua akidah lain dia akan roboh.
Itu adalah dia punya dia punya tiang utama akidah dia. Sebab mereka kafirkan sahabat pun, macam Prof Ali sebut, mereka kafirkan sahabat pun sebab kes iman 12 juga. Sebab kes kepimpinan juga. Jadi kalau kes kepimpinan tu kita dapat buktikan palsu, maka yang lain tu lagi lah tak betulnya. Sebab tu saya pilih tajuk tu lah. Okey, wallahu a'lam. Kita bagi ruang tak Azan, insya-Allah. Saya buka tu soalan. Baik, wallahu a'lam, insya-Allah tak ada arah melintang. Tahun depan dah, bulan depan insya-Allah kita akan sambung. Kita akan masuk bahagian akidah Syiah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi banyaklah. Dan ada juga yang bahagian hadis ni dia bergabung dengan yang 3 isu Quran tu. Sebab maksudnya mereka sebut Quran, hadis ni cerita macam tu. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan sebelum kita tamat aja. Ada kecenderungan Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Boleh. Nanti saya cari buku tu insyaAllah. Dia benda cadangan macam ni, jangan main tau. Saya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala izin habis PhD saya sebab kes macam ni lah. Maksudnya kes jemaah-jemaah masjid datang tanya berkenaan soalan buku. Ada satu masjid saya mengajar tu, lepas habis mengajar geng masjid ajak pergi makan biasa lah. Pergi makan, minum apa semua. Ada seorang tu dia buat satu buku kat saya. Buku tu dalam bahasa Arab, tajuk dia Al-Muraja'at. Tulisan Syekh Abdul Husain Musawi, mujtahid Syiah. Dia tak tahu. Dia baca buku yang terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, tajuk buku tu Dialog Sunnah Syiah. Dia bawa buku tu kat saya, dia kata, "Ustaz, cuba Ustaz baca buku ni. Saya dah 3 hari baca. Saya tertarik Ustaz, sedap betul lah hujah-hujah dia." Syiah dari segi susunan hujah memang second to none. Memang power. Saya baca hebat lah dia punya perujahan apa semua. Daripada situlah saya ambil buku tu, saya analisa buku tu. Maknanya extract dia punya maklumat, kaji balik dia punya tafsir, kaji balik dia punya hadis, dapat PhD tuan-tuan. Nak cerita, jangan main benda macam ni. Sebab apa? Sebab untuk mata universiti, benda macam tu dia ada nilai kemasyarakatan. Sebab benda tu datang daripada masyarakat. Nampak tak? Masalah tu datang daripada masyarakat, saya jawab dan saya pulangkan balik dekat masyarakat. Oh, nilai dia tinggi tu. Sebab dia pandang itu sumbangan kita pada masyarakat lah. Jadi buku tu pun insya-Allah saya tengok. Boleh saya buat tajuk berkenaan sebagai contoh. Cerita-cerita nak tulis banyak dah. Tak tahu lepas ke tak. Tapi boleh saya buat tajuk macam contoh elemen Syiah dalam buku tu. Apa dia elemen dan apa jawapan dia. Boleh tak insya-Allah? Saya cari. Bagus cadangan bagus. Baru nak ngecek. Baru nak ngecek pinjam dia panjang kata. Tak apa, nanti saya cari insya-Allah. Ya. Ada soalan lain ataupun cadangan buku lain? Tak ada. Alhamdulillah, kalau tak ada kita akhiri tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.